Kenapa benda simple pun tak boleh buat? Marah tak buat orang jadi pandai. Marah cuma buat orang takut. Leader yang baik buat orang faham, bukan buat orang senyap. Buat ikut cara aku. Jangan banyak tanya. Leader bukan nak klon diri sendiri. Leader bina orang yang boleh fikir tanpa dia. Tim aku ni memang lemah. Kalau tim lemah, itu bukan masalah tim. Itu masalah siapa yang lead. Kenapa korang tak faham-faham? Kalau orang tak faham, itu bukan sebab dia bodoh. Itu sebab arahan kau kabur. Aku nak result cepat. Tak kisah macam mana. Leader kejar hasil tanpa bina proses akan dapat orang penat, bukan prestasi. Bos kita kena baiki ni. Aku tahu dah. Leader yang rasa dia tahu semua akan berhenti belajar. Dan bila leader berhenti belajar, tim berhenti berkembang. Leadership bukan tentang suara paling kuat. Leadership tentang berapa ramai orang boleh berdiri walaupun kau tak ada. Kalau tim kau takut kau, itu bukan respect. Itu survival.